Kalau tak tadi abang rasa nak menangis lah, angkat apa semua Oh, sakit dia lah. kesian pula. Abang punya keselesaan tu daripada 100%, berapa persen yang abang rasa selesa sekarang ni? Sekarang ni dekat 90 dah. Dekat 90% abang rasa 90%. selesa. Ha. Kalau tak tadi abang rasa nak menangis lah, angkat apa semua Oh, sakit dia lah. benda denyut. Dia macam sakit yang cakap apa tak boleh nak, kita tak boleh nak buat apa. Sakit yang macam memang dia sakit, dia macam berat. Macam tangan ni kita kadang-kadang banyak benda kita nak sana sini nak bawa motor kan, benda bergerak. Sekarang ni bila saya urut, lepas bila terbekam tu nampak betul-betul kena lah, sesuai lah. Bang lepas buat urut saraf dengan bekam memang rasa puas? Rasa puas. Selesa abang Rasa lega. Saya 5 tu penuh lah. 5 penuh Bang bagi tahu bang orang Taman Medan bang. Yang pada rasa sakit tak selesa, saya harap datang sini lah. Memang betul puas hati lah. Saya cakap puas hati gila. Maknanya sini dia boleh suggest kita kalau sakit kita macam mana, apa yang kita perlu buat. Kita datang, kita cakap sakit apa, nanti dia akan tahu dah. Maknanya sebelum sebelum kita buat tu kita akan tanya abang dulu kan. Betul. Kita akan diagnose dulu apa semua. Okey bang, terima kasih. Terima kasih banyak bang.